Kau jangan pura tak tidur, ha? Kau mesej aku kan? Sakitlah. Kau mesej aku kan? Benda orang dah gila ke? Mana ada? Mana telefon nombor 2 kau? Kau mesej aku kan? Mana telefon? Ada. Mana telefon satu lagi? Mana telefon satu lagi? Tak ada. Satu je telefon. Kau jangan nak bohong aku, Ha? Kau jangan nak bohong aku kan? Mana telefon tu? Aku cakap mana telefon tu. Aku cakap baik-baik dengan kau ni mana telefon tu. Benda awak cakap ni betul. Saya ada satu je telefon. Kau cuba nak menipu aku. Kau ingat kau siapa? Aku tak tamatkan riwayat kau pun nasib baik. Sekali lagi aku tanya dengan kau. Mana telefon satu lagi? Tak ada. Tak ada. Betul tak ada? Betul. Serius tak ada? Mana telefon? Aku cakap dengan kau. Mana? Mana telefon? Lepaslah sakit. Mana telefon? Saya ada satu phone je. Tolonglah. Awak dah gila ke? Kau yang suruh Aiman datang sini jumpa kau kan? Bukan. Ha? Tak. Kau rindu dia kan? Kan? Okey. Okey, tak apa. Tapi kalau aku jumpa telefon satu lagi dan bukti tu semua ada, kau hantar mesej ke aku. Kau panggil Aiman datang jumpa dengan kau. Kau tahu tak apa jadi? Kau dan boyfriend kau tu akan berenang kat tasik biru sampai hari kiamat. Faham? Faham tak? Faham tak faham? Faham. Faham sayang cakap? Faham sayang. Anjir. Ha? You ni, I tengok you. Dah makin berserabut dah. Muka pun dah pucat, dah macam mayat. Kan mati lagi baik. Kalau mati pun lagi baik lah. Kau. Johan, kau tengok mesej yang aku hantar kat kau tu? Tak, mesej yang aku hantar kat kau tu. Kau tengok siapa bangsat yang hantar kat aku tu. Kejap lagi aku hantar jumpa kau. Ramai masa awak. Apa pun masalah kau ni? Ha? Hello. Dah berapa lama tak masuk office? You dah pandai makan gaji buta sekarang, I sakit. IMC. Sakit. 1 bulan berapa kali nak MC? I sakit sebab I dapat penyakit jahanam daripada you. Jangan nak melampau sangat